Hello, hello, hello. Welcome back to another episode of Copy Chart and Chill. Okay, untuk episod kali ini, kita nak sambung untuk part 2 of Fear and Greed Index. Kalau korang yang belum tengok part 1, korang kena tengok episod yang sebelum ni. Sebab apa? Untuk Fear and Greed Index ni, kita ada 7 indikator. Part yang pertama, yang sebelum ni, kita dah bincangkan 3 indikator. Dan kali ini Kamalia bersama dengan Abang Acoy ataupun Mr. Syamsul kita akan bincangkan 4 lagi indikator utama. Betul? Betul. Okey, baik, kita nak sambung terus untuk 4 lagi indikator utama, iaitu put and call options. Okey, jadi nak tanya dulu, adakah indikator ni dia sangat berkait rapat dengan yang sentimen sebelum ni? 7 indikator ni memang saling berkait rapat antara satu sama lain. Sebelum ni kita dah bincangkan 3 dan hari ni kita nak bincangkan yang selebihnya. Betul. Iaitu yang kita mulakan hari ni dengan put and call option. Yes. Apa sebenarnya yang anda kena faham? Okey, mudahkan cerita dia. Put sebenarnya adalah cerita apabila pelabur mula risau ataupun takut dalam pasaran. Okey. Call pula adalah apabila pelabur mula tamak. Ini cerita dia, put and call option. Maksudnya apa? Jika volume put itu tinggi, kita nampak pelabur sedang takut. Jika kita nampak volume di dalam call itu tinggi, kita nampak pelabur sedang tamak. Sama juga seperti yang sebelum-sebelum ini. Dia mengukur kekuatan, momentum, strength dan sebagainya. Kali ini dia gunakan nama put and call saja untuk melihat. Ini adalah antara 7 yang kita boleh tengok untuk menilai keadaan sentimen dalam pasaran. Okey, jadi sebenarnya ada ke cara diorang nak tahu ini put ke, ini call ke? Berdasarkan volume kan? Oh, berdasarkan volume sahaja. Berdasarkan volume. Sama juga dengan buy dan sell. Itu je terjemahan dia. Itu je terjemahan dia. Berapa volume. Sebab itu kita ada tengok ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat nilai volume dia tinggi. Maksudnya itu adalah put dia. Okay. Itu adalah call dia. Tinggi call dia. Kita nak buat apa ni? Jadi pada situ volume itu memberitahu kita sama ada kita ni dalam keadaan aku tak nak masuklah dalam pasaran. Aku nak keluarlah dulu. Aku nak tengoklah dulu. Aku nak side. Ataupun, ni tak boleh ni. Aku nak kena habiskan duit aku yang ada untuk masuk. Ini orang kata kena hentak lah. Kena henyak ni dia cakap. Itu yang kita nilai daripada put dan call punya volume. Okey, baik. Untuk indikator yang kelima pula, yang seterusnya adalah junk bond pula. Junk bond demand. Okey. Junk bond demand ni mungkin ramai sebab terms ni kita kurang tak ramai yang familiar dengan terms-terms seperti ini. Betul. Jadi mungkin Abang Acoy boleh explain sikit apakah itu junk bond demand. Okey. Junk bond demand ni maksudnya apa? Maksudnya sekarang pelabur beralih kepada bond yang lebih berisiko tinggi. Okey. Maksudnya dia sedang melihat itu adalah satu peluang. Okey. Dia beli bond sebab apa? Satu je. Bila kita masuk dalam pasaran, kita nak hasil yang tinggi. Betul. Pulangan yang tinggi. So, mereka akan masuk yang ini. Bila market melihat ramai investor ataupun institutional masuk dalam junk bond ini, dia menunjukkan bahawa greed sedang berlaku. Maksudnya dia orang sanggup ambil risiko untuk masuk dalam bond ataupun bond yang kecil-kecil ini yang memberikan hasil yang tinggi. Dia orang ambil risiko kat situ. Jadi market nampak, okey, ini tengah tamak. Ini semua tengah nak masuk ni. Kita pun masuk. Kalau retail trader, bayangkan Cam, retail trader, dia dapat membaca petunjuk-petunjuk yang ini. Makanya kita lebih trade dengan tersusun. Betul. Kita nampak, okey, yang ini sedang berlaku, kita ikut. Yes. Ini dia tengah keluar, kita ikut. Itu sebenarnya retail. Jadi sebab tu sebenarnya retail trader ni kalau korang nak trade,
korang kena faham juga. Kena faham. Kena faham market. Betul. Kena faham sentimen begini. Sebab dia dah ada banyak petunjuk. Tapi mungkin kita je yang malas nak baca. Betul. Sebab malas kita nak ambil tengok. mudah. Ya. Kita satu yang menarik saya punya perhatian. Kenapa retail trader ni banyak losses? Ada yang cakap 95% loss dalam pasaran. Okay. Disebabkan benda-benda begini. Yang kita terlepas pandang. Apa yang kita rutin selalu buat, kita buka chart, bangun pagi, buka chart, tengok, candle ni naik, aku naik lah. Buy. Ini turun, aku pun sell. Sebenarnya, benda-benda begini yang kita kena ambil tahu. Sentimen ni. Di sebalik chart. Betul. Di sebalik chart cerita tu, kita kena ambil tahu sebenarnya. Sentimen ni, apa yang berlaku sehari. Ya. Kita kena membaca. Betul. Kita kena tahu. Okey, pergolakan di negara Timur Tengah misalnya, macam sekarang. Efek tak kepada currency? Efek tak kepada ini? Jika efek, apa tindakan kita? Itu yang kita kena ambil tahu sebenarnya. Bukan kita tengok candle, candle ni naik lah. Aku pun naik. Dia turun, aku turun. Itu biasa terjadi kan? Okey. Nak tanya pula kepada Abang Choi, katakan market tengah volatile. Jadi adakah indikator ni kita masih boleh nampak melalui indikator ni? Kita memang sentiasa akan nampak. Contoh yang ke-6 ni, kita nak bincangkan tentang volatility, betul? Okey, betul. Volatility ni adalah keadaan sebenar dalam pasaran. Volatile, sangat volatile. Katakan dia punya cerita mudah. Jika market volatile ataupun volatility index ni naik ke atas, kita nampak naik ke atas, bermaksud sekarang kita dapat jangkakan bahawa indices stock market akan jatuh. Disebabkan volatility tu. Betul. Kita dah tak perlu stay dalam pasaran. Nampak tak? Hubungan dia songsang. Volatility index ni, kalau dia naik, kita akan dapati indices itu turun. Yes. Yang lain-lain akan mula mengikut correlation tadi. So, kenapa perlu kita stay dalam market bila kita nampak benda tu turun? Betul tak, Cam? Betul. Jadi, itu adalah petunjuk penting sebenarnya bagi kita. Kita yang terlepas pandang. Bagi mereka yang minat untuk trade stock dan juga indices ini terutamanya, volatility index ni sangat-sangat penting. Kita dapat detect lebih awal daripada yang orang lain gunakan. Betul. Okey. Itu kisah dia. Jadi kalau volatility index ni kan, ataupun VIX lah, VIX ni spike. Jadi apa yang kita ni, atau terutamanya retail trader lah, kita bercakap tentang retail trader sebab kat Malaysia ni ramai retail trader. So apa yang retail trader patut buat? Adakah diorang patut tunggu? Okey, dia ada dalam dua keadaan. Macam saya cakap sebelum tadi, volatility index ni hubungan dia adalah songsang dengan apa yang kita nampak dekat indices. So jika volatility kita nampak VIX index ini naik ke atas, secara automatik kita dapat menjangkakan bahawa pasaran sedang dalam keadaan fear. Betul. Indices akan jatuh. Yes. Secara automatik kita dapat bayangkan komoditi akan jatuh, ini akan jatuh. So, market sedang volatile. Volatility index spike ke atas, kita jangka indices jatuh. Yes. Begitu juga sebaliknya. Apabila dia start menurun dan dia ada ukuran-ukuran dia punya nombor ataupun angka, biasanya dalam bawah 20, jika volatility index tu berada dalam keadaan bawah daripada 20 bacaannya, kita dapati market sedang naik ke atas secara perlahan-lahan dan mula stabil. Jadi itu adalah peluang. Itu adalah peluang baru kita masuk. Datanglah greed. Waktu itu greed muncul. Datang greed muncul. Okey. Senang je nak faham. Senang je sebenarnya. Kita yang merumitkan keadaan tu. Yes. Okey. Dan yang terakhir Abang Choi adalah safe haven demand. Okey, safe haven demand ni sebenarnya secara terjemahannya saya bagi tahu adalah bersifat lebih kepada yen ataupun CHF ataupun gold sebenarnya. Disebabkan faktor kena faham dahulu apa itu safe haven. Safe haven ni kebanyakannya trigger apabila berlakunya sesuatu bencana. Bencana perang, tsunami, COVID 2020 kita nampak. Itu triggernya safe haven. Maksudnya pelabur
mengalihkan aset mereka kepada sumber yang lebih selamat. Iaitu safe haven. Safe haven ini pula apabila dia trigger dalam market, kita menjangkakan fear berlaku. Kita jangkakan fear berlaku sebab pelabur dah keluarkan duit daripada stock market apa semua tadi, pergi ke tempat yang lebih selamat, iaitu currency, contoh macam JPY tadi saya cakap, yang mempunyai zero interest ketika itu, dan sekarang ni dalam dia dah mula nak naikkan dia punya interest rate. Itu adalah penyebabnya. Bagaimana kita tahu? So secara teknikalnya as a retail, kita nampak, jika kita nampak pergerakan XJPY contohnya, UJ, AUDJPY, EJ, GJ yang korang suka trade tu kan, korang nampak dia jatuh ke bawah seperti contoh XJPY yang anda trade. Jika anda nampak ia jatuh dalam keadaan momentum misalnya, itu petanda awal triggernya safe haven. Market lain akan jatuh. Sebab JPY tengah menguat. Itu kisah dia. Senang je sebenarnya kan. Dia memang sangat mudah kalau kita dengar Abang Acoy yang bercerita. Tapi bila kita seorang-seorang tengok chart kan, macam kejap naik ni. Macam mana ni Dia ingat balik apa yang Abang Acoy cakap kan. Betul. Itulah sebabnya kenapa dekat HFM kita cuba memberikan education yang begini. Anda bukan saja nak kena trade, anda juga nak kena faham daripada segi teknikal, fundamentalnya, sentimennya, apa yang berkait rapat yang boleh memudahkan kita untuk masuk dalam pasaran. Okey, baik. Jadi itulah dia 7 indikator utama dalam Fear and Greed Index ni. Jadi soalan penting Abang Acoy, macam mana trader ataupun investor di luar sana patut gunakan Fear and Greed Index ni? Okey, daripada 7 indikator yang telah kita bincangkan, apa yang menjadi pendapat saya yang paling powerful adalah daripada VIX. Ia paling mudah. Jika VIX anda dapati dia naik, ketika itu market akan turun. Jika VIX turun, ketika itu market akan naik. Itu adalah indikator yang paling mudah sekali untuk anda faham. Yes, itulah dia. Baik, untuk kesimpulannya, Fear and Greed Index ni adalah alat untuk mengukur emosi pasaran. Jadi bila anda tahu bagaimana nak membaca Fear and Greed Index ni, macam mana nak orang kata baca VIX. Contohnya VIX tadi tu iaitu Volatility Index. Mungkin anda boleh trade ataupun invest dengan lebih tersusun, lebih organized dan juga lebih berhati-hati. Okey. Jadi kepada anda semua, terus ikuti kami di Hotcast Copy, Chart and Chill bersama dengan saya dan juga Abang Acoy, kerana kita akan ada lebih banyak topik-topik yang menarik. Betul tak Abang Acoy? Betul kan? Ini baru sikit dia belanja, baru sikit dia bagi tips untuk anda semua di luar sana. Kita akan berbincangkan tentang topik seterusnya, iaitu Dog of the Dow. Saya dah bagi tajuk sikit, jadi korang kena stay tune untuk episod seterusnya. Kita jumpa lagi di Copy, Chart and Chill.